40 tahun, 24, 84, 40 tahun dalam dunia lakonan, dan saya pernah berada di puncak dan pernah menurun, kemudian naik balik, dan alhamdulillah pada tahun 2025 memberikan nafas baru kepada jenama Rosyamno. Alhamdulillah drama saya Keluarga Itu mendapat tempat di hati peminat-peminat Malaysia, yang mana saya mungkin hampir 15 tahun tak berlakon series, dan apabila Erma offer saya, tiba-tiba Watak Iman itu menjadi letupan yang begitu besar dalam sejarah karier saya, yang mana yang terakhir saya dapat ketika 15 tahun dulu dalam filem KL Gangster 2 Watak Tai Long. Tetapi dalam usia 58 tahun tiba-tiba Watak Iman tu mengangkat nama saya, diperkatakan, dan biasanya kadang-kadang orang tu sesuatu benda tu viral seminggu, tapi saya dah hampir 2 bulan viral, alhamdulillah. Dan dalam masa yang sama juga saya akan keluar dengan beberapa filem besar, walaupun saya bukan watak utama. Saya akan keluar dengan Peluang Man, watak utama tapi bukan hero utama. Saya ada Original Gangster, saya ada Susuk Bidadari, yang itu saya jadi hero. Dalam usia 58 tahun saya jadi hero dengan heroin saya budak muda, Alia Iman. Dan sekarang pun saya tengah ada satu penggambaran filem baru saya bersama dengan Dato' Aaron, iaitu Banduan. Ada 2-3 lagi yang sedang berunding dengan saya untuk saya tampil dalam filem mereka. Alhamdulillah, mungkin apa yang saya selalu berkatakan, dalam usia saya begini, saya memerlukan peluang-peluang daripada anak-anak muda, pengarah-pengarah muda memberi peluang kepada kami untuk kami terjemahkan kita punya bakat lakonan. Dan of course, bila kita bekerja dengan orang baru, sudah pastinya yang lama tu akan nampak baru. Kalau tak ada yang baru, macam mana kami nak nampak baru? Kami ni ada bakat lakonan, tetapi dengan persembahan mereka, dengan shot mereka, dengan latar mereka, membuatkan yang lama tu nampak baru.